Apa yang anda lihat sekarang ni bukanlah padang pasir biasa. Zurin berada di kawasan Harat. Dan Harat Kishb ialah salah satu medan lava purba di Arab Saudi. Terbentuk daripada aliran gunung berapi ribuan tahun dahulu. Perkataan Harat merujuk kepada kawasan lava hitam yang terbentuk hasil letusan magma dari bawah permukaan bumi. Harat Kishb terletak di bahagian barat Arab Saudi di antara kawasan Taif dan Mekah. Ia memanjang merentasi kawasan pergunungan dan padang pasir, menjadikannya salah satu laluan lava yang luas di rantau ini. Kawasan ini dianggarkan meliputi 6,000 hingga 8,000 km persegi dengan permukaan batu basalt hitam. Di sini kita boleh melihat kawah kecil gunung berapi, bentuk aliran larva yang unik dan hamparan batu hitam yang sangat luas. Tempat ini mengingatkan kita bahawa sesuatu yang pernah dahsyat boleh merubah menjadi ketenangan. Dan di sini kita belajar untuk melihat dunia dengan cara yang berbeza. Ini bukan penamat, ini baru permulaan. Ikuti Zurin dalam vlog seterusnya. Kita akan menembusi jalan volcano yang sunyi tapi penuh makna.